banyak bocor. Lepas tu dengan bilik air tak ada, bilik air ada tapi buat hari dia je, macam tak ada pintu. Lepas tu bilik jamban kena pinjam orang punya. Saya duduk rumah tu bukan rumah lah panggil, macam stok untuk simpan barang tanah tu, macam ada ruang bilik je. Tak ada dapur, tak ada apa. Kampung Nokoda Busu, Sungai Layar Hujung. Satu impian besar mula terbina di atas tanah ini. Impian melihat senyuman keluarga yang selama ini bersabar hidup dalam kekurangan. Kini, memiliki tempat berteduh yang lebih selamat dan selesa. Hari ini, 6 buah rumah asnaf PKU berdiri megah. Bukan sekadar binaan batu dan simen, tapi simbol kasih dan tanggungjawab ummah. Inisiatif ini dimulakan oleh pengerusi Pertubuhan Khidmat Ummah, iaitu Ustaz Muhammad Wadi Anwar. Bila saya buat bantuan dapur bulanan ke rumah orang susah di Kuala Muda, saya mendapati mereka juga sebahagian kecil tidak mempunyai rumah. Ingatkan satu keluarga, 2 keluarga, rupanya ramai. Daripada situ datang idea, pengharapan, azam untuk membina rumah kepada mereka yang tak ada rumah, tempat berlindung untuk diri dan ahli keluarga mereka. Beliau percaya dengan bantuan besar ini dapat membantu membina ekonomi keluarga supaya berjaya keluar dari kepompong kemiskinan. Projek pembinaan bermula pada Januari 2023 dengan kos keseluruhan sebanyak RM803,000. 6 buah rumah didirikan lengkap dengan kemudahan asas dan kelengkapan isi rumah. Setiap rumah mempunyai 3 bilik tidur dan 1 bilik air serta dilengkapi dengan perabot seperti sofa, set meja makan, penapis air, mesin basuh, peti ais dan peralatan dapur. Antara cabaran di dalam pembinaan projek ini adalah yang pertama dari segi keuangan. Projek yang dibangunkan ini sememangnya akan memakan satu dana yang sangat besar untuk kita kumpulkan dan untuk kita jayakan. Suatu projek perumahan 2 tingkat sememangnya memerlukan kos perbelanjaan yang tinggi untuk dibangunkan. Seronoklah, gembira, syukur Alhamdulillah boleh bagi anak selesa duduk kan. Kita pun senanglah, senang hati pun, lega lah. Terkejut juga lah. Selalunya kalau kita pergi masuk rumah sewa tak dapat macam ni pun. Lepas tu, macam ni dah lah sewa tak bayar apa-apa, tak kena bayar. Dah dapat semua, syukurlah. Semua penerima terdiri daripada keluarga asnaf yang dipilih menerusi penilaian yang teliti dan berasaskan maklumat yang sahih. Keutamaan diberikan kepada keluarga yang tinggal dalam keadaan dhaif, memiliki tanggungan ramai atau menghadapi kesulitan hidup yang kritikal. Bila tengok asnaf-asnaf yang paling susah telah pun mendapat kunci boleh duduk, saya pertama sekali mengucapkan Alhamdulillah, syukur pada Allah, terima kasih kepada semua tim, dan saya rasa saya nak jawab di depan Allah nanti, wahai Allah, saya dah laksanakan tanggungjawab saya, melakukan sekadar yang mampu untuk mereka berlindung di rumah yang kami sediakan. Kalau Allah bagi kemampuan yang lebih kepada kami, hasil daripada sumbangan orang ramai, insya-Allah kami berazam, semangat untuk membina lebih banyak lagi rumah kepada mereka yang sangat memerlukan di seluruh Malaysia ni, insya-Allah. Bersyukur sangatlah. Kira kita dipilih nak bagi selesa untuk anak-anak lah. Untuk kita bersyukur sangat. Kira kita lega lah. Mak yang mak mentua pun kan dia kan tak boleh jalan duduk orang. Tu pun teringin nak mari kita. Mak kata tak apa, nanti boleh dah tidur rumah. Zalin tak boleh tidur. Harapan saya untuk seluruh rakyat Malaysia yang mendengar
keadaan ini, tuan-puan kena tahu, yang pertama, ramai orang bukan sahaja tak cukup perbelanjaan bulanan, rumah pun tak ada. Jadi tuan-tuan boleh menyumbang kepada Pertubuhan Khidmat Ummah Kuala Muda untuk kami realisasikan misi ini. Dan yang kedua, kita kena ingat harta yang Allah bagi di dalam bank, poket, rumah kita, itu amanah Allah untuk Allah tengok bagaimana kita menguruskan harta itu untuk membantu mereka yang memerlukan. Sebuah rumah bukan sekadar tempat berteduh. Ia adalah asas kepada sebuah kehidupan yang lebih baik. Pertubuhan Khidmat Ummah percaya selagi ada yang memerlukan, selagi itu tidak boleh berhenti berbakti kepada ummah. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat.